Segmen JEPS. Jual, elak, beli dan simpan. Jual Pedro Porro disebabkan prestasi Spurs secara kolektif. Pandangan hamba, pertahanan Spurs perlu anda lepaskan. Porro ialah antara pertahanan termahal di kalangan mereka. Pembaziran melebihi 5 juta pound untuk aset seperti beliau amat merugikan. Game week ini, Spurs bakal bertandang ke Emirates. Sudah pasti, dengan status perlawanan derby, kali ini kubu pertahanan Spurs dijangka akan diasak bertubi-tubi awal pagi Isnin tersebut. Menjual Porro boleh membantu anda mendapatkan pertahanan kualiti seperti Virgil van Dijk. Jual juga Ndiaye. Perancang Everton ini perlu anda jual. Walaupun game week ini Everton bakal berhadapan United yang dikatakan tidak konsisten prestasinya. Bermain di Old Trafford bukan suatu yang mudah. United yang kalkan rekod tanpa kalah sejak beberapa game week lepas sudah pasti amat sukar untuk ditembusi. Ndiaye yang blank game week lepas telah menambah lagi rekod blank beliau di laman lawan. Bermain di laman lawan tidak menyenangkan buat pemilik Ndiaye. Elakkan membeli Doku. Pemain sayap City ini telah menjadi tumpuan dalam pertembungan di antara City dan Liverpool game week lepas. Namun saranan hamba, jika anda tidak mahu dikecewakan dengan rotasi Pep, hindari dari membawa masuk perancang kebangsaan Belgium ini. Secara tradisi, sebaik sahaja taman IB, Doku lebih kerap digunakan sebagai super sub sahaja. Ditambah pula, formasi dan taktikal pemilihan pemain Pep bergantung kepada pihak lawan. Tiada pemain yang terjamin minit permainan mereka selain Haaland dan Donnarumma. Tips kontroversi game week ini, elakkan membeli Thiago. Walaupun beliau menjaringkan 2 gol game week lepas, beberapa perkara perlu anda berikan tumpuan. Jika dilihat, jaringan-jaringan beliau dijaringkan dengan penalti dan ketika berhadapan 10 orang pemain Newcastle. Di laman lawan, Brentford sukar untuk mendapatkan penalti. Prestasi Brentford di laman lawan juga amat merisaukan. Ditambah pula, Thiago bakal berhadapan pertahanan Brighton yang telah mengekang barisan serangan Palace game week lepas. Ini menambah kesukaran buat Thiago memulangkan mata serangan. Beli Ismail Sarr. Ya, sejak game week 10, pemilik Sarr bagi hamba tidak bertuah. Peluang demi peluang dipersiakan perancang kebangsaan Senegal ini. Game week ini, Sarr bakal berhadapan Wolves yang masih tercari-cari rentak permainan. Dari segi stats, Enzo dan Sarr ialah antara perancang FPL yang beraksi di bawah par. Sarr diunjurkan untuk mendapat poin yang lebih berbanding sedia ada. Sekali tidak menjadi, 2 kali juga tidak menjadi, mungkin ini kalilah tuah buat pemilik Sarr. Saranan hamba, beli Ismail Sarr. Beli perancang kebangsaan Hungary ini. Szoboszlai antara perancang atau aset Liverpool yang terjamin minit permainan sejak game week 1. Szoboszlai bermain 90 minit setiap game week. Kini dengan ketiadaan TAA, Szoboszlai menggalas tugasan bola mati pasukan Liverpool. Berbanding Bruno, Szoboszlai hanya tidak menggalas tugasan penalti pasukan The Reds. Bermain di posisi nombor 10 di belakang penyerang membuka ruang untuk beliau memulangkan mata serangan. Namun, mata Defcon yang beliau dapati tidak boleh anda sandarkan kerana ianya tidak konsisten. Simpan bekas perancang Newcastle ini. Minter telah mengecewakan pemiliknya game week lepas. Namun, seperti pandangan beberapa pakar FPL, aset Brighton ialah aset untuk dielakkan minggu lepas. Sudah pasti ada sebabnya. Namun, simpan kesemua aset Brighton anda bermula game week ini. Walaupun Brentford dilihat gah mengalahkan Newcastle game week lepas, game week ini berhadapan Brighton di laman lawan tidak mudah bagi mereka. Kebiasaannya, aset serangan akan lebih menyerlah di laman sendiri. Oleh itu, simpan yang Kuba minta. Simpan juga Virgil van Dijk. Dan anggaplah anda bertuah kerana selepas berita kecederaan Gabriel dan Calafiori, berkemungkinan besar kebanyakan pengurus fantasi akan menjual aset pertahanan Arsenal ini dan beralih kepada Virgil. Agak tidak relevan menjual beliau sebelum Virgil menjadi tumpuan pengurus fantasi global. Jadual perlawanan Liverpool juga mula beralih mudah bermula game week 12. Ya, menyimpan Virgil selama ini amat menyakitkan. Namun, setiap yang terjadi ada hikmahnya. Saranan hamba, simpan Virgil van Dijk. Segmen Maulana.
João Pedro menjadi pilihan hamba game week lepas. Pedro menjaringkan gol kedua beliau dalam 2 game week berturut-turut. Level pilihan hamba bertaraf Maulana Sifu. Maulana hadir dengan Bruno Fernandes game week ini. Gelombang pembelian seperti yang anda sedia maklum positif ke arah Mbumo. Namun dengan taktikal bertahan Everton di laman lawan, pertembungan The Red Devils dan Everton ini mungkin bersesuaian dengan corak permainan Bruno. Dengan status parking bus Everton, berkemungkinan situasi bola mati akan kerap terjadi. Ini bakal membawakan impak positif buat Bruno Fernandes game week ini. Pemain pilihan rakan FPL. Berikut adalah pasukan pilihan rakan FPL game week lepas. Level pilihan ini bertaraf Marhain. Berikut adalah 15 pemain pilihan rakan FPL game week ini. Adakah anda setuju dengan hamba? Siapa yang perlu dijual? Tuliskan komen anda di ruangan komen. Ingat, saya bukan Sifu. Saya hanya berkongsi info. Assalamualaikum.